And ni bukan first lah. Sebelum ni kalau aku nak apa-apa mesti aku dapat. Kalau aku terfikir mesti aku dapat. Macam sekarang ni aku baru beli kereta. So aku fikir nak beli kereta ni tak lama pun. Dalam less than 1 month. Macam alah nak tukar kereta lah. Pergi tengok kereta, apa proses apa semua dah siap. So aku rasa macam kenapa aku ni bukan baik sangat lah kan. Kenapa aku ni walaupun jarang doa macam tu. Walaupun aku jarang, bukan nak buka aib, cuma nak ambil benda ni sebagai pengajaran. Walaupun macam aku tak berdoa proper tapi aku lintaskan dalam hati aku je. Nak tu, pam aku dapat. Nak tu, pam aku dapat. Bulan depan target nak berapa puluh ribu, pam aku dapat. Terlintas je. So aku fikir kenapa senang macam tu je permintaan aku dimakbul kan. So aku fikir macam maybe aku ni dianiaya kot. So orang cakap kalau doa orang dianiaya kan tak ada hijab kan. Ya betul. So tu aku rasa macam so maybe sebelum ni orang duk curi video aku apa semua tu, orang aniaya aku. So apa yang aku doakan, apa yang aku minta, terus dapat. Satu lagi mungkin asbab daripada penonton yang dapat manfaat daripada kau punya video. Dia banyak lah. Aku tak ada saving. Aku je percaya rezeki, tu je. Investment adalah? Adalah untuk emergency adalah. Tapi tak ada macam aku dah ada berapa ratus ribu. Tak ada. So sebab tu aku cakap hidup ni dah ada yang atur. Aku just jalan je. Follow the flow lah. Dia macam kita bawa kereta kan. Minyak dah nak habis. Pernah tak minyak kereta tu tersadar di jalan? Tak pernah kan? Walaupun dah berkelip, kita mesti akan isi minyak kan? So tu lah macam aku anggap rezeki. Macam walaupun rezeki aku dah macam tak ada duit, bulan depan ada lah tu. Sebab aku sebenarnya aku syukur sebab aku kerja macam ni. Aku tak kerja cakap makan gaji. Sebab aku punya tahap kebergantungan tu lagi tinggi dekat aku punya rezeki tu. So aku tak bergantung dekat siapa-siapa. Aku kalau macam duduk lepak dua orang macam kau datang itu kan. Aku tak banyak cakap macam ni. So aku kalau diam tu, aku bukan diam kosong. Kalau macam aku duduk seorang-seorang diam kan. Aku akan fikir lah, aku punya future apa semua. Dia umpamanya aku tengah berinteraksi dengan Tuhan tau. Umpamanya macam tu lah. Macam aku tengah mengadu kat dia. Lepas tu nanti dia bagi solution. Contoh kan risiko. Nak sewa studio ni risiko. Tapi aku cakap balik kat diri aku, tak apa lah. Sebelum ni makan je, cukup je.